App Tanakan tak boleh guna dah kalau saya mana duk pakai terosak ataupun telefon hok rung dulu. Rung dulu taruh mana? Mari kita dengar bersama sana. Assalamualaikum sesai. Jadi nak pesan nak bagi tahu kepada saya semua kata sejak daripada tanggal 14 Kumpapan 2500 naik 9 ada lagi 3 hari sana. Hari ni tanggal 11, 12, 13, 14. Dak lebih kurang 3 hari lagi sana. Tu jadi saya mana hok pakai terosak ataupun telefon Android. Android ni lain daripada iPhone sana. Lain daripada iPhone ataupun iPad tu, orang panggil Android sana. Saya mana pakai Android. Wochan dia tu, tengok di Wochan, masuk di Katangka, masuk di Kyokap, masuk di ada tengok Wochan terosak sana. Kalau Android tu sana, dia nak di Wochan 10 nak gi. Kalau 10 nak gi tu bermakna kata kita boleh guna lagi app Tanakan kita sao. Boleh guna sampai bila-bila sao. Kalau lah genah pada tu, Wochan 9, Wochan 7, Wochan 8 tu genah sana kau turun tu, kita tak akan boleh guna dah app Tanakan dalam terosak kita sao. Mana kalau saya mana hok pakai iPhone ataupun iOS orang panggil sana, dia kena pakai Wochan 14 naik ke atas. Rendah pada tu tak akan boleh guna dah apa ni app Tanakan dalam telefon dia sao. Tak boleh guna di sini bukan maksud kata duit kita hilang. Jangan faham macam tu. Tak boleh guna di sini maksud kata dalam telefon kita nak on duit ikut demo tu tak boleh. Duit nak masuk dalam telefon kita pun kita nak tengok tak boleh. Jadi app tu, jadi app Tanakan tu sana kita nak masuk tak boleh dah. Tak boleh guna dah sao. Tapi duit kita tu masih ada lah dalam banci dalam Tanakan tu. Kita kena pakai bak lah duit tu. Nak cek pun pakai bak itulah sana. Jadi sebab apa Tanakan buat macam ni? Sebab apa ni keselamatan bagi kita. Sebab belum pada ni sana kita duk bunyi khabar kata duk nampak berita sana buat scammer ni duk hack masuk oleh Tanakan kita, duk apa ni serok duit dia, serok duit kita, bukan duit dia, serok duit kita masuk pergi kepada dia sana. Lepas tu bagi Tanakan pun dia ukar buat macam ni sana. Dia ukar suruh kita tu update Wochan sana. Jadi kita nak ukar dua perkara. Yang pertamanya kalaulah kita tengok telefon kita tu kena update Wochan, kita pun kena masuk update Wochan. Wochan telefon kita tu we ada 10 naik ke atas. Kalaulah telefon kita tak nak update. Cara yang kedua, cara ukar yang kedua salah, kita kena beli telefon baru. Kalaulah kita nak guna apa ni app Tanakan juga. Kalau tak ada guna, tak ada masalah apa-apa sao. Tu jadi Android Wochan 10 naik ke atas, manakala iPhone ataupun iOS sana Wochan 14 naik ke atas sana. Jadi nak sampai kau dini kepada selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.